Dessert ni actually viral gila dan dah banyak kali lalu lalang kat FYP saya. Rupa-rupanya saya baru tahu dia boleh buat terus je dalam air fryer. So yang tak ada oven pun boleh buat tau. Jom kita start. Mula-mula whisk je melted butter dengan gula pasir dan gula perang. Lepas tu pecahkan sebiji telur dan letak sedikit esen vanila. Masukkan tepung gandum dan baking soda dan juga coklat masakan yang dihiris. Sekarang spread dulu separuh adunan dan kita air fry dulu sekejap dalam 8 ke 10 minit. Pause sekejap selepas 8 ke 10 minit dan kita masukkan milk chocolate, marshmallow dan kita spread baki adunan nipis-nipis. Dan sambung bakar lagi selama 6 ke 7 minit. Lastly, boleh letak extra milk chocolate. Boleh dengar kan bunyi luar dia tu crunchy sikit. Tapi dalam tu lembut, meleket, memang gooey tau. Coklat cair dengan marshmallow tu bila kita gigit tu memang melt in your mouth. Berbaloi sangat.